satu lagi barang TikTok yang aku terjebak, iaitu lampu solar apa nama dia? Lampu solar bulat-bulat ni. So aku punya plan aku beli ni. So aku nak pasang dekat sini. So dekat B-Farm ni ada satu outdoor playground. Nampak tak? Ni custom tau, saya buat sendiri tau. Orang DIY maklum lah. Jadinya saya nak pasang lampu bulat-bulat ni dekat keliling semua sekali ni. Itu kita punya plan kita. So jadinya ini lampu solar yang saya beli dekat TikTok. So saya belum try lagi. Nanti saya dah try, saya dah pasang. Allahuakbar, tercabut pula. Okay. So saya dah try, saya dah pasang, saya buat video pada waktu malam, nanti korang tengok hasil dia macam mana. Okay, insyaAllah. Okay, so yang ini saya kasih pasang dahulu. Kod-kod korang yang berminat nak lampu ni, nanti korang bolehlah ambil dekat saya punya beg kuning kita tu. Okay, insyaAllah. So yang ini panjang dia berapa banyak? Okay, panjang dia kita buka dulu. Kita tengok berapa panjang lampu dia ni. So kita buka semua dulu kabel-kabel dia. Cara nak pasang dia, ini ikut kreativiti masing-masing lah. Mungkin boleh pakai skru ke, gantungkan pakai skru pun boleh, pakai kabel tight pun boleh. Simple saja. Jom kita tengok dulu macam ni rupa dia. Kita buka panjang-panjang. Ini pakai solar 100%. Ini dia punya panel dia. Kena letakkan dekat tempat panas panel dia, insyaAllah. So kita letak sini dulu. Kita buka semua sekali dia punya lampu-lampu dia ni. InsyaAllah ini kalau hari raya ni memang cantik lah. Berkelip-kelip kan. Memang cantik. Okay. So insyaAllah ni. Pegang Long. Okay. Tarik Long. Tengok berapa jauh dia boleh pergi. Along pergi ke sana. Okay. Kita tengok berapa jauh dia boleh pergi. Tengok sini. Okay. Ini satu. Alamak, terbelit-terbelit dah. So. Tak boleh. Okay. Kasih saya chance sekejap betulkan ni. Okay. So kita letak kat sini. Kita tengok berapa jauh. Okay. Jalan. Baik. Allah mak terjatuh-jatuh semua tu. Tak apa, itu semua boleh pasang. Jangan risau, dia tak rosak sebab lampu dia dekat sini tau. Kita tengok sini lampu dia dekat sini. Okey, Along betulkan tu, lampu dia dekat sini. So yang ini dia masuk saja kat sini. Okey, lepas tu yang ni dia punya bulb dia ni kita masukkan balik semua ni. So jadinya kalau korang nak tercabut ni belum pasang dah tercabut, jangan risau. Sebab dia memang boleh tercabut. Dia sama macam lampu raya biasa ni macam ni lah. Ada kelip-kelip macam ni kan. So kalau tercabut, buka balik, pasang macam ni. Nampak? So pasangkan dia punya dia punya ni dulu. Dia punya hitam dia tadi. Mana satu lagi? Hitam dia tu? Ini. Ni. Ni. Okey, yang ni ada kat sini. Betul? Pasangkan dia punya lampu ni kat dalam. Kalau tercabut lah, ikatkan balik semula je. Simple saja, insyaAllah. Okey, dah. Jom. Tarik dong. Pegang. Okay. Tengok. Kita nak tengok dulu berapa jauh dia punya lampu ni boleh pergi. Lagi. Hui. Cantik, babe. Ini belum hidup dah nampak dia punya cantik dia ni. Kan ni? Panjang. Nampak dah cantik dia ni. Nampak? Cantik. Nampak? Panjang kan? Panjang. Ini berapa meter ni? Ini lebih kurang dalam 5 ke 6 meter. Lebih kurang macam tu lampu dia. Okey, jom. Kita nak try Long. Hidupkan Long. Sini. Tak sini. Minta saya muncung kepala dia tu. Kita try pasang dia punya solar dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. So, masukkan saja macam ni. Simple saja. Mudah sangat-sangat. So, pasang. So, automatic. Kat sini ada on off dia. Nampak sini? Okay. Dia ada on off kan dia. Kita on kan dia. Okay. Dia tengah charging. Sebab apa? Sebab matahari tengah terang benderang. Jadi kita try gelapkan dia. Nampak tak hidup? Geng. Nampak tak geng hidup ni? Kenapa dia hidup? Sebab saya tutup dia punya pencahayaan yang masuk dekat bahagian sini. So, maksudnya lampu ni automatic. Bila gelap, automatically dia akan hidup. So, tengok sekali lagi. Tarik dong. Pegang sini. Sini. Tarik. Pegang. Dekat sini. Sini. Tengok. Sini. Saya tutup dia. Nampak tak dia hidup? Ini malam mesti cantik ni. Confirm cantik punya ni. Okay, right. Jom. Korang enjoy dulu video ni. Tengok macam mana tempat saya nak pasang. Lepas tu nanti saya akan buat video pada waktu malam. Korang tengok juga video pada waktu malam tu. Okay, jom. Tengok dulu saya kita pasang. Okay, kau screwkan. Situ. Wish. Ada kelulut buat sarang saya kat sini. Kenapa tak geng? So B-Farm ni memang tempat dia memang ada ladang kelulut. Tapi kat sini pula kau boleh buat aku buat sarang kau tak nak masuk. Kat sini yang kau masuk. Okey. Tak apa, nanti aku pindahkan kau dia. Okey. Jom. Ini panel solar dia ni.
So saya letak dekat sini saja, atas bumbung ni saja sebab kawasan sini matahari dia direct. So saya gantungkan kat sini, insya-Allah. So kita nak pasang lampu ni dulu. So macam mana cara saya nak pasang? Saya nak pasang gunakan kita punya kabel tak kita. So kita tak sini. So saya nak gantungkan dia macam ni lah. Kasih dia cincun sikit. Macam ni. Okay. InsyaAllah. Ambil kabel tak satu. Kita ikat dulu. Yang ini korang buat lah. Korang punya ikut korang punya kreativiti korang. Kau nak buat macam mana, ikutlah. Okay. Okay, tak apa. Korang tengok dulu cara saya pasang. So nanti kat rumah korang, kau buat ikut cara kau sendiri. Okay. Alright. Okay. So kita dah sampai dekat sini. So yang ini saya rakamkan siap-siap video ni pada waktu malam. Supaya korang boleh nampak macam mana dia punya keterangan dia. Dan keceriaan saya punya playground outdoor saya ni. Nampak tak cantik tak ni? Terang sangat-sangat. Yang ini saya dah monitor dah ni sampai malam. Sampai tengah malam. Lampu ni masih lagi menyala. So sangat-sangat cantik. Terang keliling dia semua sekali. Kalau hari raya ni confirm meriah. Alright. So jadinya kalau korang nak lampu solar raya ni, korang boleh tengok dekat beg kuning saya. InsyaAllah berbaloi boleh pakai. Okay? InsyaAllah. Bagi tengok dekat beg kuning saya.